Tahun ini Perniagawati ada memberikan anugerah kepada 3 individu yang sangat cemerlang. So, petang ni Nida bersama dengan pemenang dan penerima anugerah pencapaian sepanjang hayat Perniagawati. Okey, mari kita berkenalan dengan Datuk Noraini Sultan, Pengarah Urusan dan juga CEO Cipro Plastic Industri Seram Berhad. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. So how do you feel to have this beautiful plaque with you and the achievement that you have been having? Itulah Alhamdulillah. Actually, I'm very happy. Sebenarnya kalau saya nak share sikit, saya masa mula-mula masuk Perniagawati ni, I'm one of the live member lah. Pada 1993 tu, saya adalah salah seorang pemenang Anugerah Usahawan Harapan. 1993. Maksudnya dah 23 tahun dah masuk tahun ni? Betul. Itu saya baru set up company setelah setahun. I think Perniagawati nampak ada potensi agaknya. Jadi baru saja. Dan kalau ikutnya tu masih dalam pantang lagi. Baru 30 hari deliver, keluar cari baju pasal nak naik pentas. Kalau tak salah masa tu Tun M masa Prime Minister. Tahun 93 je lah. Masih Ya kan? Jadi beria lah. Tak kira lepas pantang pergi cari baju nak naik atas pentas menang. So setelah itu Alhamdulillah ada many other awards yang saya telah terima. Dan yang kalau untuk wanita lah, tu pada tahun 2024 saya menang anugerah Woman Entrepreneur in ASEAN. Masa tu ASEAN di Laos. sebelum kita jadi pengerusi, Laos was the pengerusi. And Alhamdulillah today another recognition from Perniagawati. Maksudnya dari dulu mula-mula baru start bisnes, sekarang ni dia dah bagi anugerah. Tahniah, Datuk. Alhamdulillah. Tahniah. Syukur ya. Saya sebenarnya banyak membaca tentang Cipro Plastik, berkenaan dengan Datuk Noraini sendiri apa semua. Saya sangat berbesar hati dapat jumpa Datuk in person hari ni sebenarnya. Ya ke? Okey, Datuk. Ramai hari ni hanya melihat kejayaan apa yang kita tunjuk. Kita dah berjaya, kita dah besarkan kilang, whatever things lah. Kan? Tapi di sebalik anugerah yang Datuk dapat hari ni, where or what is your titik terendah ataupun turning point yang almost but not, yang buat Datuk rasa macam nak putus asa, but you flip your life? When was that? Itu kalau nak cakap tu masa mula-mula lah. Masa mula-mula buat bisnes tu, customer tak ada. Bekerja tapi tak ramai lah, ada 3 orang. Masa tu mesin pun ada 2. Sekarang mesin ada 60 lebih mesin. Besar-besar sekarang, Alhamdulillah. So masa time tu, bila tak ada customer, gaji nak kena bayar. Overhead. Electricity, bayar kilang. Yeah. Kilang beli pun kena bayar. Jadi tiap-tiap bulan tu tak cukup duit. Tiap-tiap bulan saya terpaksa pinjam. Pinjam dengan adik-beradik lah. Bayar gaji, nak make Overhead sure, lah, overhead tu berjalan. itu. So setahun lebih ke tak break even. Tapi continue lah. Tak memang jenis saya ni mungkin jenis tak mudah give up. Tapi while doing dah dapat business pula, nak buat satu produk tu, kita perlukan acuan. Dia macam buat kuih. Buat kuih kita kena ada acuan. So buat barangan plastik ni pun ada acuan. So nak buat satu produk, kena ada satu acuan. Dan acuan tu bukan murah kan? Masa time tu 10,000, sekarang ratus-ratus ribu. Betul. Jadi nak pinjam duit pun tiap-tiap kali ingat adik-adik malu juga. So masa time tu pernah juga pinjam dengan kawan. Cakap okey nanti saya bayar. Tapi nasib baiklah ada yang percaya. Sebab walaupun Cipro kita ada masa mula-mula set up Cipro, PUNB juga adalah ada invest dengan Cipro. Kita adalah investee company. In fact, Cipro adalah
5 syarikat pertama yang PUNV invest. Wow. Tapi itulah masa nak dapat duit lambat lah prosedur dia kan biasa bank dan sebagainya. Berbulan-bulan. Ya. So setiap kali bila dapat new project macam lagi stres. Kita nak bisnes. Kalau tak ada bisnes susah. Tapi alhamdulillah saya kalau kata tak give up walaupun susah, dan bila dapat bisnes pula kena make sure production ni okey, kita tak fail customer. Berdiri 8 jam dekat kilang dengan staff nak make sure kita deliver produk supaya tak fail delivery. So banyak kali kena macam tu sampai at one point kira tak malu lah nak cakap saya even nak buat ni, nak continue buat bisnes, nak tunggu bank lambat, saya even remortgage my house sampai level macam tu. So tapi alhamdulillah lah, susah-susah pun alhamdulillah we still grow dari 1 kilang, 2 kilang. Sekarang dah ada berapa dah? kilang. Sebenarnya 4 kilang. Okay. Dan insyaAllah sekarang ni memang tengah in proses mencari tanah baru balik tengok cari tanah. Alhamdulillah lah. Bila mungkin kita akan expand lagi insyaAllah. Lagi ya kan. Kalau macam Datuk keluar daripada industri-industri yang biasa perempuan buat. You buat plastik. Selalu ladies is very synonym with beauty, fashion, all sort of things kan. So how do you find yourself, I'm not saying fighting, be in the men's world, dalam dunia perniagaan yang dominannya adalah lelaki. Itulah kalau ikutnya selain dari plastik, actually my main customer is automotive. Automotive lagi lah tak ada perempuan. Ya, betul. Tapi pada saya masa mula-mula nak set up tu, itu sebenarnya peluang kerajaan. Masa that 1992 tu PNB advertise untuk mencari usahawan untuk memasuki bidang industri plastik. Sebenarnya saya pun tak tahu apa benda pasal plastik. Saya ni graduate ekonomi dan bisnes. Tapi oleh kerana determinasi kan, saya cuba belajar, pergi Taiwan, PNB sponsor lah kita. Dari 200 dia pilih 30, dari 30 finally dia pilih 5 lah. And you are one of them. Yeah, I'm one of them. And kalau cakap bila nak buat project paper tu baca, bukannya tahu masa tu apa plastik. Tapi saya tak pernah terfikir perbezaan. Myself personally, I don't see any different between male and female. So You tak nampak gender is a problem kan? tak. Jadi saya rasa saya usahawan, tak kira lah perempuan ke lelaki, saya buat. Sama, it means the drive to succeed tu is there, very strong. So doesn't matter lah. In fact, I'm in an association where it's all men. So kalau katakan untuk Federation of Malaysian Manufacturing, itu FMM kan. Saya first woman vice president after 45 years. Kalau tidak semuanya adalah men. Okay. So okay lah, alhamdulillah I'm also very happy and proud. Maksudnya ada juga wanita yang berani menceburi bidang manufacturing, plastik and in the automotive industry. Yes, kan. Okay. For our next question Datuk Listen ni. Ada. Seringkali kejayaan yang sebenar tu kita ukur daripada segi sumbangan kita pada masyarakat, sumbangan kita pada orang lain ataupun komuniti. Lepas terima anugerah ni, how do you plan to give back or to help the usahawan wanita lain yang baru nak bermula supaya diorang boleh mencapai tahap, if not like you, the high up lah, ataupun dah nak sampai dekat-dekat you tu pun okay lah. Macam mana you nak tolong diorang balik? How you going to give back to them?
Sama ada daripada segi ilmu ke, daripada segi modal ke, apakah macam mana? Itulah, kalau ikutkan sebelum-sebelum ni pun saya ada banyak memberi talk lah ataupun sharing session tu bakal usahawan ataupun usahawan, dan saya pun open bagi peluang kalau orang nak datang tengok kilang macam mana proses dia untuk belajar. Saya rasa tak ada masalah. Sharing ilmu kan, I welcome, and tak ada isu yang tak nak tolong. Sebenarnya sekarang ni pun kalau sebelum kita cerita untuk usahawan, bagi saya sekarang whatever that I do is also helping the 400 to 500 employees, ada keluarga. Saya juga ada aktiviti dengan community di keliling kilang. Ada banyak juga CSR yang saya buat untuk the needy lah. So untuk usahawan, there should be no problem kalau ada apa-apa. Sebab Datuk dah biasa dah buat kan. So you just continue to the next apa orang kata tu, kumpulan yang lain lah. Kumpulan usahawan wanita lah, betul. Maksudnya macam tu. In fact ada beberapa talk lah kadang-kadang yang untuk usahawan panggil saya, sekiranya saya punya jadual tu tak tight, insyaAllah saya hanya bagi. Okay. Okay, baik. Terima kasih Datuk. As I said, it is very lovely and nice. I am so happy to have you here today. Terima kasih bersama-sama dengan WM hari ini kan. Pesanan untuk generasi muda yang baru nak mencebur dalam bidang perniagaan, especially the Gen Z. The Gen Z yang kebanyakannya dia berteraskan media baru. Bila media baru ni semuanya fast, social media. How do you advise them to be orang kata tu realistic lah inilah. Itu memang sekarang challenge of the young generation. Dia nak semua benda cepat, dapat result immediate. So saya suggest actually, kalau tengok sukses orang yang if they can learn from all the previous yang dia rasa kagum, they should learn that whatever that we do, kita kena tekun lah. Kena tekun, kena ada kesabaran. Memang betul sekarang we need to do it fast, not like before. But having said that, they must be dedicated. Apa saja dia nak buat, dia kena ada dedikasi dan dia kena fokus juga. Kalau buat too many things, especially during the initial stage, susah. Sebab ada orang macam-macam, dia suka buat serentak. Jadi satu pun nanti tak jadi. Jadi saya harap generasi muda, Gen Z, if you have certain interest, you should pursue tapi buat betul-betul. Saya yakin apa sajalah benda yang baik lah. Saya yakin you can succeed one day, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak Datuk. Semoga lepas ni kita boleh jumpa lagi. I nak menimba ilmu lagi dengan you. Boleh, insyaAllah. Okay, thank you very much. Terima kasih. Alhamdulillah.